Yang boleh tolong kita di dalam kubur 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariah. Ketiga, anak yang soleh. Kalau kita ada 3 perkara ni, dalam kubur kita selamat. Kita duduk dekat dunia tak lama mana pun bro. Kereta jenazah ada dekat tepi tu ikut giliran je siapa naik dulu. Baik itu ulama bagi tahu kita perbanyak kumpul amal soleh. Amal soleh ni bekal-bekal mati. Kita kena ada kawan dalam kubur. Yang kawan dengan kita dalam kubur apa dia? Amal soleh. Berbanyak baca Quran, berbanyak sedekah, berbanyak tolong orang. Inilah tentang amal soleh. Sekarang ni kelas baru kami masih dalam pembinaan. Saya harap sangat sempatlah merasa belajar di kelas baru sebelum tamat hafaz 30 juzuk Al-Quran di sini. Jadi kami nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama menyumbang bagi menyiapkan kelas baru yang lebih kondusif.